Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibn Akila. Ini adalah Nadia. Ini adalah Hamizah. Hari ini kita akan membuat cantuman baji. Langkah-langkah membuat cantuman baji, utama dan terutamanya menyediakan alatan dan bahan. Antara alatan dan bahan ialah sketcher, pisau, tali, pita parafilm, gunting dan plastik mesinar. Okay. Bahan-bahannya pula kita perlukan pohon penanti dengan sayan. Okay. Yang pertama menyediakan alatan dan bahan. Okay. Yang kedua memilih ranting sayan yang sihat. Ukurannya daripada 3 ke 5 cm. Yang mempunyai 2 ataupun 3 helai daun. Langkah ketiga, kita perlu memotong serong di bahagian pangkal sayon. Langkah keempat, kita perlu memilih ranting penanti yang sihat. Sama ada dia sama dengan sayon ataupun lebih besar daripada sayon. Yang kelima, kita perlu memotong dan membelah bahagian hujung dahan penanti. Yang keenam, kita perlu menyedik sayon pada bahagian dahan penanti. Yang ketujuh pula, kita perlu membalut cantuman dengan pita parafilm. Okay, yang ke-8, kita perlu menyekup cantuman dengan plastik mesinar. Okay, langkah ke-9 pula, kita ikatkan dengan tali cantuman tadi. Yang ke-10, kita perlu melabel nama dan tarikh cantuman tadi. Langkah-langkah terakhir, kita perlu menyiram dan memberi tuduhan.